Assalamualaikum. Pernah rasa daging landak masak kuning? Resipi tradisi yang jarang orang tunjuk. Tapi sekali cuba memang terangkat. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan cara masak daging landak yang lembut dan cukup rasa lemaknya. Bau harum kunyit dan rempah memang buat lapar terus. Kalau anda suka masakan kampung yang unik dan rare, jangan skip video ini sampai ke penghujungnya. Ya, ini dia daging landak yang dah disalai 500 gram. Kita cuci bersih, kemudian kita masukkan dalam periuk, tambahkan sedikit air dan kita rebus. Biarkan dia empuk. Sementara tu kita tumis bahan-bahan tumisan. Panaskan sedikit minyak, masukkan 1 biji bawang besar dan 2 inci halia serta 6 ulas bawang putih yang telah ditumbuk. Kita tambahkan serai, 1 batang serai yang kita dah hiris 2-3, tak payah hiris halus lah ya. Kita tumis, kemudian kita masukkan 2 tangkai cili. 1 cili hijau, 1 cili merah yang telah dihiris-hiris. Semua bahan-bahan ni kita tumis sampai agak wangi kekuningan macam ni. Bila dah wangi macam ni, baru kita masukkan bahan-bahan lain. Masukkan sedikit serbuk kunyit dalam 1 sudu makan. Kemudian kita tumis lagi, bagi dia wangi sikit, biar kunyit tu pun masak sekejap bersama bahan-bahan tumisan kita. Kemudian kita tambahkan sedikit serbuk rempah kari daging. Kalau tak ada rempah kari daging, rempah kari ikan pun boleh. 1 sudu sahaja ya, 1 sudu makan. Kemudian kita tumis dia agar dimasak dengan bahan-bahan lain. Bahan-bahan yang kita tumis ni semua tuangkan ke dalam daging landak yang tengah kita rebus tadi ya. Daging ni tengah rebus, perlu diempukkan lagi, belum masak lama juga ya. Daging landak ni agak liat, kita kena masak lama jugalah, dalam 1 jam atau 1 jam setengah. Kalau ada pressure cooker lagilah cepat. Saya pakai daging salai. Kalau perempuan nak gunakan daging yang tak salai biasa tu, daging landak biasa boleh juga. Kita tutupkan periuk kita dan biarkan daging kita merenih lagi sampai agak lembut. Barulah kita buka. Sekarang bolehlah kita gaulkan daging landak masak kuning ini. Dah nampak empuk, nampak sedap, dah pekat. Sekarang bolehlah kita tambahkan bahan-bahan perasa lain. Kita belum letak garam tadi kan. Sekarang bolehlah kita tambahkan sedikit garam. Kita tak letak garam awal sebab nanti dia akan liatkan daging. Dan kita tambahkan daun limau purut dan sedikit santan kelapa. Santan kelapa tak perlu banyak lah ya. Dalam suku cawan santan kelapa dah cukup sebab daging landak ni dah cukup lemak. So kita masukkan sedikit saja santan dan biarkan dimasak sedikit lagi. Biarkan tutup dan merenih. Kemudian barulah kita tengok kembali. Dah agak pekat masak landak kuning kita ini. Dah mula kering kuah dia, dah pekat. Sekarang bolehlah kita tambahkan daun ketumbar sedikit untuk bagi aroma yang lebih sedap. Selepas itu bolehlah kita gaul-gaul dan rasa garam dia cukup tak, masin dia dengan lemak dia semua ikut selera masing-masing lah ya. Alhamdulillah, dah siap daging landak masak kuning dari Dapur Ami ini. Jika perempuan suka, boleh subscribe Dapur Ami, like, share dan juga komen. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum.